Beza ni owner dia datang, dia komplain bila waktu dia kona dengan bila jalan tak rata dia dengar bunyi lah. Tetapi yang paling ketara berbunyi tu time dia kona lah. Dia akan bunyi macam meletup juga lah. Jadi bila kita inspect naik jack, kita check tu lower arm ball joint dia dah rosak lah. Replay terlalu banyak. Tengok. Ni kalau jatuh lompak ni memang Beza Abang Kashfi attend untuk masalah bunyi kan. Bunyi meletup-meletup lah kiri. Dia dapat detect lah. Abang Kashfi memang pro lah. Memang kalau kereta yang lain-lain daripada Toyota ni, Abang Kashfi boleh. Contoh untuk inspection, kita naik jack lah. Naik jack kita kasih check semua aspek. Bukan saja yang bahagian meletup tadi je. Kita check lagi semua benda yang lain. Contohnya bahagian braking system, suspension system, exhaust system, bahagian cabin system pun kita boleh check juga. Kita bagi free je kalau nak repair. Untuk kawasan banyak macam bunyi lah. Macam tu je inspection. Senang kan. So tunggu apa lagi, book appointment lah. Jangan tak book appointment tau. Saya cakap awal-awal, kalau contohnya korang tak book appointment, dia akan jadi beratur. Korang tengok kereta ni. Ni walaupun appointment 1, 2, 3 beratur, 4, 5, 6. Ini dah siap 6 kereta. Book appointment sekarang, nombor kat bio. Okay. Psycho nak pasang dekat Beza ni. Tu je lah. Beza pun kita buat ni so. Tak ada bukan Toyota je sini. Boleh je korang nak datang. So Toyota CBU specialist. Tapi kita buat semua. Jangan risau. Itu je untuk video kali ni. Kalau boleh, kalau suka tolong like, follow, komen dengan share video ni. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.